Kita dah dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan untuk memperkenalkan Big Data Analytics, which is very important to overcome and to solve the mismatch problem. Di Malaysia, sektor perumahan negara, masalah utama kita bukan penawaran dan pembinaan. Masalah kita antara yang kritikal adalah the mismatch. Apakah produk yang ditawarkan bukan produk yang diperlukan. Sebab itu ada overhang property. Oleh kerana itu, kita akan memperkenalkan Big Data Analytics mulai tahun depan di bawah dasar ini. Supaya semua lokaliti, wilayah, negeri, dia ada data tersebut sebelum pemaju perumahan membangunkan satu projek. Kita menggalakkan, we will not make it mandatory. However, we know that the industry will definitely love to have a big data. The reason sebab mengapa dia ada mismatch, kerana kita ada kelompangan dari segi data. Apabila kita buat big data analytics, setiap daerah, setiap lokasi itu dia ada keperluan dia. Di mana katakan di daerah Petaling Jaya, kita mengikut big data analytics memerlukan 5,000 unit rumah, 1,000 rumah pangsa, 1,000 semi-D, 1,000 teres. Maka apabila pemaju dia nak buat projek pelancaran, dia akan rujuk kepada big data analytics. So they are smart. They know that they will not build what the market doesn't want.